Bagaimana jika penilaian pelajar bukan lagi terhenti di bilik kuliah, tetapi dibentuk bersama industri? Itulah asas kepada Innovative Capstone Assessment Nexus atau ICAN. Kami bangunkan ICAN, satu model yang bukan hanya mengubah bentuk tugasan tetapi mentransformasikan ekosistem pentaksiran itu sendiri. Kami gabungkan 3 model iaitu CRIPS DM, CDIO dan pentaksiran autentik. Kami juga menggunakan rubrik profesional, penilaian kendiri, rakan sebaya dan juga panel industri sebagai elemen pentaksiran yang memastikan kesahan dan kebolehpercayaan ICAN. ICAN ni sebenarnya kita menekankan co-creation. Projek kita jalankan bersama dengan industri dan komuniti dengan data yang sebenar. Tak ada lagi tugasan simulasi. Semua hasil kerja pelajar ni adalah yang autentik, praktikal dan juga memberi manfaat kepada pihak industri dan komuniti. Kalau pensyarah, kita hanya menilai teori saja. Industri dia tahu hasil tu logik atau tidak. Dengan ICAN, kita dapat penilaian dari dua dunia, industri dan pensyarah, dan hasilnya jauh lebih relevan. Dengan ICAN, pelajar bergerak seiring industri dari awal proses hingga lahirnya solusi data sebenar, menjadikan ICAN nexus atau penghubung antara industri dan pelajar. University, we learn about theory things and we can implement, but we don't know what the needs from outside. So when we got the stakeholder from the industry, we don't forget to know what they really need. Mengukur kebolehan sebenar, engagement dengan industri dan universiti dan penilaian secara autentik. ICAN bukan sekadar pentaksiran, ia adalah jambatan antara teori, industri dan masa depan. ICAN terbaik. Impaknya besar. Hasil pembelajaran tercapai, hubungan universiti industri semakin kukuh, malah terhasil produk data sebenar. Impak ICAN juga terbukti. Pelajar kami kini berkhidmat di syarikat ternama dalam industri. ICAN, Nexus yang menghubungkan pelajar, industri dan komuniti. ICAN.